Hai, selamat pagi. Bersama saya, Wartawan Jihan. Kini saya berada di SMK Hillcrest. Tahun baru mesti pembukaan baru kan? Hari ni mesti hari yang dinanti-nantikan oleh semua murid baru. Ya, hari ini ialah hari orientasi bagi sesi tahun 2026. Mesti diorang excited kan? Jom kita tengok. Kata-kata dan harapan untuk murid-murid baru bagi sesi 2026. Okey, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu ucapkan terima kasih kepada Hillcrest TV. Okey, baiklah ya. Pertamanya cikgu nak ucapkan selamat datang kepada semua murid-murid tingkatan 1 SMK Hillcrest tahun 2026. Selamat menjadi warga Hillcrest dan apa yang cikgu harapkan daripada murid-murid tingkatan 1 ini, mereka akan terus kekalah bersama kita dalam tempoh 5 tahun ini dan sama-samalah dengan warga Hillcrest untuk mencemerlangkan sekolah ke arah yang lebih baik lagi, lebih cemerlang dalam usaha kemenjadian murid. Saya nak tanya, sebagai PIBG, macam mana PIBG membantu murid-murid dengan keselesaan sekolah? Baik, pertamanya kita kena lihat apakah misi PIBG. PIBG adalah bertujuan untuk menyediakan kemudahan kewangan dan kebendaan. Jadi sebagai jawatankuasa PIBG, kita akan sentiasa memantau ataupun melihat di mana-mana keperluan kemudahan yang kurang di peringkat sekolah. Sebagai contohnya, PIBG jawatankuasanya akan sentiasa memantau ke sekeliling sekolah, dan jika ada keperluan daripada pihak sekolah, kita akan lihat di mana bantuan kewangan yang boleh disalurkan dan kita membeli barang-barang yang diperlukan. Contohnya kerusi dan meja, contohnya buat selenggara, elektrik, lampu, tempat kemudahan padang dan sebagainya. Wan, saya nak tanya, sebagai pelakon, anak-anak kena masuk dalam fasa baru kan? Apa peranan pelakon untuk memberi sokongan dan panduan untuk anak-anak untuk terus di sekolah? Assalamualaikum, hai. So hari ini hari pertama orientasi. So apa yang saya harapkan anak saya dapat terus cemerlang dekat sekolah ni, dan peranan saya akan pastikan dia dapat pergi ke sekolah mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah dan memberi semua support system lah, macam keperluan dia untuk ke sekolah, dan pastikan dia berada dalam sekolah dalam keadaan selamat, pergi dan balik, dan kelas-kelas luar yang dia akan attend untuk mantapkan mata pelajaran dia juga, saya akan pastikan itu adalah yang terbaiklah untuk dia untuk tahun ni. Nama saya dengan wakil murid SMK Hillcrest. Okey, nama awak siapa? Nama saya Ismail binti Muhammad Faizal. Okey, Sumaya, saya nak tanya, apa first impression awak dekat sekolah ni? Saya jumpa daripada kakak saya, jumpa banyak kawan, pelajaran pun cerdik. Dia masuk KAA, saya pun teruja nak masuk KAA juga. Terima kasih. Nah, inilah curahan daripada murid tingkatan 1 bagi sesi 2026. Baiklah, sudah jelas. Hari orientasi ni bukan hanya sesi perkenalan saja, malah menjadi langkah pertama untuk murid-murid baru untuk melangkah perjalanannya di SMK Hillcrest. Dengan itu, saya Wartawan Jihan mengucapkan selamat datang dan semoga maju jaya. Saya Wartawan Jihan signing off.